bertemu lagi. Hari itu kita dah decide dah letak mana. Okay, sekarang kita ambil yang ni, yang berada di tepi hari tu. Kita decide ambil yang ni, kita letak dalam tu. Sekarang proses untuk keluarkan dia. Okay, sekarang kita dah keluarkan daripada pasu ni ke dalam ni. Lepas tu kita penuhkan tanah dalam ni. Okay, stay tune geng. Okay, kita dah tanam situ. Sini ada satu, sebelah sana ada satu. Okay, alright. Itu supervisor tengah cek keadaan di site sama ada okey ke tak. Jadi kat sini kita tak cukup lagi tanah lah. Nanti kita akan top up tanah lagi kat sini. Kalau kau tengok tu paras di bawah lagi, nanti kita top up tanah tinggi sikit. Okay, pokok ni tak tahulah hari tu ada yang tiba-tiba ada penyakit macam ni, tak tahu sebab apa. Ada tupai buat sarang lah itu dalam ni. Okay, nanti kita top up tanah. Kita tengok kejadian ni macam mana. Kita pergi jauh sikit. Okay, macam tu. Okay, kejadian ni begini ada kursi di tengah, ada pokok filifit. Okay, dia kita akan bagi tinggi sikit dah. Paras-paras ni lebih kurang, paras ni lebih kurang cantik. Tu nanti kalau lebih kita akan potong. Okay korang, jumpa di next video. Bye bye.